Jangan jangan kan? Lawa. Warna apa? Hitam? Ya. Tolong tak izin pakai kasut Bawa kipas. Jadi betul-betul bawa kipas ni? Aku angkat kau ni bawa kipas ni dia tu. Ada? bawa kipas. Ada? Wah, ada. Assalamualaikum, selamat petang. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So hari ni kami terima panggilan kecemasan Imas ular di kawasan rumah kalau tak silap lah. So kita tak tahu lagi keadaan dekat sana. So hari ni lama rasanya Ijat tak buat video dengan korang. So hari ni yang bertugas Ijat ada Cik Rizwan, ada Antap, ada Abang Kimi, ada Cik Afizul kita, Abang Kimi. In-charge kita hari ni, oh nampak in-charge kita hari ni Cik Asri, pemandu kita Cik Rosli di hadapan. So lama dah Ijat tak buat video operasi ke korang. So lepas ni kita terus ke lokasi snack. Let's go. Ikan dah dalam ni banyak semak. Oh macam ni lah. Mana tak ada ular, banyak semak lah Dalam rumah. dalam rumah. Sampai dah? Mana je? Lagi ke bang? Yang kecil je. Ular apa? Warna apa? Hitam? Ya. Tolong tak izin pakai kasut Dalam rumah. Bawa kipas. Jadi betul-betul bawa kipas ni? Aku angkat kau ni bawa kipas ni dia tu. Ada? bawa kipas. Baik, ada? Wah, ada. Ada. Aku jatuhkan ni. Wah. Tak pakai tangan. Okey, kita balik tu. Kedung senduk. Dia ada tanda. Sekejap. Okey. Lepas. Lepas. Tak ada naikkan. Lepas ni. Selamat. Rumah abang sejuk Ya kan? Ya bang, settle. Terima kasih. Tak ada lubang kan? Tadi banyak nak curuk pakai ni. Apa nak curuk pakai? Kecil je. Kecil. Besar juga lah. Tak kira besar juga ni kalau Ya, besar juga. Sap je gitu. Kat lah. Simple, ikatan simple lah. Mantap. Jangan. Ada lubang. Jangan. Campak luar. Jambul okey. Nice. Dia dah. Luar tadung senduk ni dia ada tanda tu kan? Alright guys, alhamdulillah selesai. Mas ular
Selamat, kami berjaya menangkap seekor ular tedung senduk. Mula pemanggil tu pun kata ular tu kecil tapi sebenarnya besar. Dia budak, ada adik-adik. Mana? Gambar. Bye-bye. Oh, dia panggil dia. Ya. Ada lagi. Sini. Cakap. Jangan. Dia ikut sekali apa? Dia ikut sekali. Dia lari sekali kan, ikut jentera. So, alhamdulillah selesai. Bang Zula, ramai betul peminat abang bomba kita. Tapi tadi panjang betul lah. Buat aku risau. Dia juga takut tadi. Kecil je. Tapi dia kata kecil je. Tengok ujung kecil. Rupanya Panjang. Dia panjang. Tak, dia leher. tak boleh. Aku risau kan, dia kata kecil tu besar, banyak besar juga. Kat leher. Tapi dia tak boleh cakap kan. Pemanggil kata kecil, rupanya bila kita tekan zap, dia naik macam tu. Besar jugalah, boleh lah. Kira besar juga. Ya, betul. So, alhamdulillah apa-apa pun semua selesai. Selamat. Sekarang ni dekat dalam guni ni. Kita akan lepaskan di tempat yang selamat. Jasri okey? Jasri Tak selesai. Kita ni cas steady. Kecil je. So, kejap lagi kita akan lepaskan ular ni di tempat yang selamat. Dan untuk pengetahuan korang, ular tedung senduk sangat berbahaya lah. Walaupun dia nampak kecil, tapi nak kata kecil tak ada kecil sangat, besar juga lah tadi tu. So, dia sangat berbahaya. Boleh membawa maut. Kalau kena sak sekali boleh memaut. So, hati-hati di rumah lah. Sekarang ni musim hujan, musim panas. Dia akan cari tempat bersembunyi. Dan dia akan cari tempat yang ada makanan lah. So, tu yang dia masuk rumah. So, hati-hati kan di luar sana. Kalau boleh tutup di luar. Ada ruang-ruang kosong, ruang lubang-lubang yang ada ruang yang boleh haiwan berbisa masuk, kau kena tutup. Tutupkan kain ke kan. Boleh, InsyaAllah boleh selamat. So, sampai di sinilah tu video kali ni. Macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Bye, Assalamualaikum.